Bagi saya 1 minit, saya tunjukkan kenapa emas sebagai pelindung kewangan yang paling mudah, tak kira sama ada orang itu bergaji besar ataupun bergaji kecil. Pertama, emas lindungi nilai duit. Setiap tahun, harga barang naik, nilai duit makin mengecil. Tapi emas, rekod 20 tahun lepas menunjukkan harga emas naik secara konsisten untuk jangka panjang. Ini sebabnya kenapa orang lebih ramai gunakan emas untuk kunci nilai duit. Yang kedua, tak perlu modal besar. Ramai orang ingat nak mula simpan emas kena modal ribu-ribu. Salah sebenarnya. Sekarang dengan 1 gram pun dah boleh mula. Di Public Gold, serendah RM100 pun dah boleh mula. Yang ketiga, emas senang dicairkan. Dalam keadaan terdesak, emas boleh dicairkan di mana-mana sahaja. Yang keempat, tak mudah bocor. Bila ada duit, kita rasa mudah je nak belanja. Fitrah duit memang untuk kita belanjakan. Tapi bila kita simpan emas, automatik jadi tabung keras yang kita tak akan usik. Yang kelima, emas milik anda 100%. Tekan link di bio untuk saya bimbing anda menyimpan emas dengan cara yang paling mudah.